Okay, apa masalah dia ni? Kita on MCB, lampu ni hidup. Nampak tak tu? Kecil je. Kalau kita off MCB ataupun kita tutup api, dia mati. Kalau kita on MCB, dia hidup. Kalau kita on switch ni, macam biasa dia hidup. Terang lah lampunya. Tapi kalau masalahnya bila kita off ni, lampunya masih hidup walaupun kecil. Ini off lah. Kita tutup switch. Tapi lampu ni dia hidup juga. Melainkan kalau kita pergi tutup MCB, baru dia mati. Jadi sebenarnya masalah ni daripada salah sambung lah. Kita dah salah sambung wayar sini. Wayar ni. Biasanya kalau jadi gitu, wayar api ni, wayar merah ni, ini sebenarnya daripada DB. Kita dah sambung dekat load. Load sepatutnya pergi ke aircon, ke wati heater ke. Tapi kita dah terbalik. Yang wayar merah daripada DB ni, sepatutnya kena pasang dekat line. Dekat atas ni. Yang wayar merah atas ni sepatutnya kena pasang dekat load ni. Kadang tu boleh jadi juga wayar merah ni dah betul. Kadang tu neutral dah terbalik. Neutral yang DB ni sepatutnya pasang dekat lain. Tapi kita dah pasang dekat load. Boleh jadi juga kenapa bila kita on MCB, lampu ni hidup kecil je. Kalau kita tutup api, dia mati. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Kita kena cabut dulu semua wayar ni. Dan kita kena check mana satu wayar yang daripada DB dan mana satu wayar yang nak pergi ke load. Pasal apa nak kena cabut semua? Pasal wayar ni nampak tak? Dua merah, dua hitam. Jadi kita tak tahu mana satu wayar yang nak pergi ke DB dan mana satu wayar yang nak pergi ke load. Wayar merah ni senanglah kita nak check. Mana yang ada api tu memang daripada DB lah. Yang tak ada api kita perlu dipasang dekat load ni. Tapi masalahnya wayar hitam ni. Wayar hitam ni kan dua-dua tak ada api. Jadi macam mana kita nak betulkan masalah ni? Kita kena cabut dulu semua wayar ni. Dan kita kena check. Jadi kita tutup api dulu lah dekat DB dan kita cabut wayar ni. Jadi sebelum kita cabut wayar ni, kita check dululah. Walaupun kita dah tutup api tadi, SOP untuk elektrik memang kena double check. Kena check dua kali. Pakai test pen. Mana yang tak ada api ni, confirm lah tak ada api. Merah lah kita check. Lepas tu yang bawah pun sama, kena check juga. Okey, test pen tak hidup. Jadi dua-dua lah, memang tak ada api. Jadi kita boleh buka. Buka je semua. Okey, dah buka semua ni. Kita pasang tip kat bawah ni supaya dia tak lari lah. Dan supaya kita senang nak check. Tip macam gini. Okey, dah tip. Lepas tu wayar ni kita kena jauhkan. Jangan bagi kena setiap wayar ni. Okey, kena jauhkan macam gini. Jadi untuk check pakai multimeter ni, kita kena pasang dulu wayar yang merah ni. Ada dua, merah satu, hitam satu ni. Kita kena tengok dekat sini, nampak tak ni? Dia ada tulis maksimum 500 V. Jadi dua ni kita tak pakai. Kita jangan pakai yang satu lagi. Pasal yang satu lagi bukan untuk check api. Jadi 500 V ni dia ada dua lubang lah. Dua lubang ni kita cucuk lah mana-mana. Merah saya nak pasang sini ke, hitam pasang sini ke, ataupun terbalik pun tak apa. Mana-mana tak kisah. Macam gini. Ini untuk check AC. Lepas tu kita kena select dekat lambang V. Lepas tu ada cacing. V ni voltage lah. Voltan ataupun api lah. Paling senang kita nak cerita api lah. Dan cacing ni untuk ulang alik. Pasal dia turun naik, turun naik, turun naik. Jadi buat gini lah macam cacing. Kalau dekat atas ni pula V, tapi dia ada macam garisan panjang. Lepas tu ada titik-titik ke bawah ni. V ni untuk voltan lah, voltage ataupun api. Yang macam garisan atas, garisan lurus dengan titik-titik bawah ni, ini untuk DC. Jadi sekarang rumah kita ni dia tak pakai DC lah, dia pakai AC, api AC. Jadi kita kena set lah dekat bawah ni. Kita pusing benda ni. Dekat sini dia ada dua, 200 ataupun 500. Jadi untuk rumah kita ni kita pakai 240. Jadi 200 ni tak cukup lah. Pasal api kita pakai 240. Jadi kita kena ambil yang lebih besar daripada 240. Kita kena pusing dekat 500. Pasal dia ada dua je. Lepas tu kita pergi buka api dekat DB. Kita ambil test pen
Dan kita check wayar dekat merah. Mana satu wayar api. Okay, nampak tak ni ada api. Sini tak ada api. Ini ada api. Yang ada api ni daripada DB lah. Daripada MCB yang kita on tadi. Jadi kita tandalah sikit. Tujuannya supaya kita tak bertukar lah. Okay, tanda sikit kat bawah ni. Ni wayar daripada DB. Okey, neutral pula kalau kita check dengan test pen ni. Kalau kita on MCB, kita off, tak hidup. Jadi bermakna betul lah sambungan ni